Bisalah kau jam bodoh. Selamat pagi bilikku, selamat pagi pintuku, selamat pagi kakiku dan selamat pagi semuanya. Hey, mari kita tengok buku apa yang cantik. Ini dia. Cara untuk pakai baju dan cara untuk menggembira dan cara untuk membodohkan hari anda. Langkah pertama, bernafas. Senang sangat nak buat ni. Okey, langkah kedua kita pergi ke tikam dan cakap selamat pagi semua. Langkah ketiga, exercise. Okey, lompat bintang, sedia. 1, 2, 3. Aku dah kebayang dah ni. Keempat, basuh buntut anda. Okey, mari kita basuh. Okey, kita jangan kena buka mata. Pertama, cukur. Gosok dan sikat rambut. Pakai baju. Tak lupa baju aku tinggal sidai. Bukan semuanya bukan. Ini betul. Langkah seterusnya, kita makan bersama orang yang kita sayang sangat. Hei, pokokku, kau nak buat apa? Tengok TV? Aku pun nak tengok TV.